Datanglah tentera-tentera mula berkumpul, berbaris untuk nak menobatkan khalifah. Yang seterusnya adalah Umar Abdul Aziz. Jadi datanglah kuda-kuda dengan bunyi derapan kuda dan sebagainya. Kenderaan rasmi diraja menunggu untuk dijemput, dibawanya Umar Abdul Aziz ke kediaman rasmi untuk nak mengangkatkan sebagai khalifah. Jadi bila mana Umar Abdul Aziz ni dia nampakkan dia apa semua ni? Apa dia kata? Ini semua ni untuk apa ni? Untuk penobatan? Ini semua ni untuk siapa ni? Untuk khalifah? Dan kemudian kenderaan diraja untuk nak bawa Umar Abdul Aziz ke kediaman inilah khalifah lah. Maka katanya Umar Abdul Aziz, aku tak nak. Bawa balik ni semua ni, tak nak. Habis tu tuan nak naik apa? Aku naik kenderaan aku dah lah, kata Umar Abdul Aziz. Nak menunjukkan Umar Abdul Aziz dia tak nak apa harta-harta apa semua ni.